Entah kita nanti pun ada anak nanti, kita pun jadi emosional juga. Kita? Tuhan memang ku cinta. Saya bahagia sangat dengan awak. Kalau saya kena buat pilihan, saya tak nak pilih sesiapa, saya nak pilih awak je. Kebetulan, kisah cinta kita ni sama macam cerita Ali Setan tu. Saya minta maaf sebab saya tak ada duit nak beli cincin. Tapi awak fahamkan niat saya. Lepas ni, kita dah belajar, saya cari kerja, lepas tu kita kahwin. Sedia tak awak jadi bakal si saya? Hari ini sila saya sedih. Saya sayang sangat kat awak. Sayang. Ya, okey. Mama tahu Fia lapar. Mama kata sekejap. Mama masak. Sayang pergi cari sekolah khas untuk Afia. Abang akan bayar, jangan risau. Kita tak memilih dengan siapa yang kita nak jatuh hati. Tapi Allah ciptakan rasa cinta tu dalam hati kita. Baru nak masuk kelas ke? Kamu tahu tak kalau orang tanya saya kan, benda apa yang paling susah saya kena hadap? Saya terpaksa tinggalkan orang yang saya cinta dulu. Puan Wahidah, our CEO, Encik Fahim. Dalam hidup seorang suami ni, isterilah yang paling bermakna. Mesti Puan Wahidah pun sama kan? Dihargai, disayangi oleh seorang suami. Alhamdulillah, Allah bagi saya suami yang baik. Kan best kalau awak ada kat sebelah saya sekarang ni. Awak pejam mata, bayangkan saya ada kat sebelah awak. Cara abang terjumpa Teacher As tu macam suspicious je. Santan saya nampak dia engage, mesej, tersenyum-senyum. Lelaki akan jadi liar kalau kita abaikan orang. Sekarang ni Ibu nak cakap Ibu takut Ali curang. Ida pun tak tahu kenapa Ida nak kena ada rasa curiga dekat abang. Apa ni? Kita tak akan bahagia kalau Im terus lemah macam ni. Kalau diri sendiri tu kotor. Ini kami terpaksa gantung kerja awak sehingga ke satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Apa salah saya? Aku akan pastikan engkau dengan keluarga kau takkan sebahagia macam ni lagi. Nak kerja balik kenapa? Okey, lepas abang dah dapat kerja, kita bincang balik. Eda duduk rumah, jaga keluarga ni. Biar abang cari kerja. Maknanya saya tak suka kahwin dengan Im. Bukan tu maksud As. Kita ni macam dekat tengah-tengah jambatan yang roboh. Kalau kita ke depan, kita runtuh. Kalau kita ke belakang, kita terlentang. Jadi kita lah orang ketiga tu. Naluri seorang isteri, saya tahu sangat. Dari cara dia bertindak, bercakap, saya tahu yang dia dah tahu pasal kita. Cuma dia tak ada bukti. Sian Encik Fahim. Awak langsung tak peduli maruah dia kan? Selalu suruh As ikut cakap family Im. Sebab tu je kau dah tidur dengan dia. Ida dengar As dengan suami dia tengah ada masalah. Abang ada tahu apa-apa ke? Sekejap. Kenapa tanya soalan macam tu? Kenapa buat abang? Dia tanya, kalau abang dia terjumpa Asmita. Satu hari nanti kalau Ida curang dengan lelaki lain, itu antara Ida dengan Allah juga ke? Jangan cabar abang. Happy birthday, Puan Asmita. Maksud Puan Wahidah ni apa Puan Wahidah nak cakap yang saya dengan Encik Ali memang plan ke nak pergi situ? Sayang, Bos gaduh dengan As lagi saya rasa dia makin jauh lah dari saya. Lain kali, awak kalau takut suami kena goda dengan orang lain, jadilah isteri yang setia. Jangan sampai nasib awak jadi macam saya. Woi! Ida dah pegang janji tu. Abang yang tak habis-habis dengan perempuan tu. Abang cakap dengan Ida berapa banyak peluang abang nak.